Assalamualaikum geng, sama aku lagi Man Fishing. Okay geng, so hari ni suara aku tak berapa nak ada sikit geng. Hari ni aku nak unboxing satu barang Memang barang ni memang lama kau tunggu. Wah, ni dah geng, daripada China geng. Besar geng. So, apa nak tahu ni barang apa geng? Apa tonton video ni sampai habis, and jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, jom kita unboxing. Mesinnya sudah lama ni pakai tu. Depa dah bagi minyak injin ni. Dan mana pun tak tunggu tahu pasang. Okay geng, dah siap pasang dah geng. Ni dah rupa betul dah. Aduh, big tolong. Ni 4 horsepower geng. Yang ni dia tak pakai minyak tuti. Dia pakai minyak petrol biasa. Tak gaduh campur-campur apa. Senang. So, mari kita tengok kait. Okay. Aku duk tengok geng kayak semua duk beli enjin ni. Kita pun beli lah. Haknya mana kita mampu. So, kita ada pembantu mini kita. Enjin merah, dia pun merah ish. Ni dah 4 stroke. Lawa ni lawa. Minyak ni on off. Memang tangki minyak pun cun-cun lah. Ni kalau ada hak besar ni pakai custom lah kalau ada ni. Tapi aku tak maaf kan, suara aku tak berapa nak ada. Lega demam ni dah exhaust kan. Exhaust kecil. Tapi aku tak tahu lah bunyi dah deras ke tak. Kalau bunyi slow memang syok Kalau bunyi deras kan, selalunya kalau bunyi deras bot laju tak apa. Ni masalah bunyi pi dulu bot duduk belakang. Tu malu orang. Malu. Okay. Cantik kan. So video ku takat ni jangan. So aku akan aku nak beli besi buat tapak dah kat kayak M2. So kita tunggu naik konten. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, mantap.